Kembara Dharma, menyingkap sosio-budaya alam Melayu merupakan bab 3 sejarah tingkatan 2. Di Kerajaan Majapahit pada abad ke-14, hiduplah seorang sarjana bernama Dharma. Fikirannya dipenuhi dengan keinginan untuk memahami perbezaan dan persamaan antara kerajaan-kerajaan besar di alam Melayu. Aku mesti belayar, azamnya, untuk melihat sendiri kehebatan Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor dan Kedah Tua. Pelayaran pertama Dharma membawanya ke Kerajaan Champa. Di sana, beliau melihat percampuran budaya yang unik. Beliau bertemu dengan seorang jurutulis bernama Samhu. Di Champa, kami menuturkan bahasa Melayu Champa dan Sanskrit, jelas Samhu. Kami menulis menggunakan tulisan Pallava dan tulisan Champa kuno, warisan sejak abad ke-6 lagi. Dharma meneruskan perjalanan ke Kerajaan Sriwijaya, sebuah empayar maritim yang gemilang. Di Palembang, beliau melihat kapal-kapal besar sedang dibina, mampu memuatkan ratusan orang. Beliau mengkaji batu bersurat Talang Tuo yang bertarikh 684 Masihi, yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno dengan tulisan Pallava. Dharma kemudian mengembara ke utara menuju Kerajaan Angkor. Beliau amat kagum dengan sistem pengairan mereka yang canggih. Seorang petani bernama Vira menerangkan, bara yang besar ini dibina pada abad ke-12 untuk menampung 30 juta meter padu air, memastikan sawah padi kami sentiasa subur. Di pusat kerajaan, Dharma terpesona dengan keagungan Angkor Wat. Ukiran pada dinding kandi itu menceritakan pelbagai kisah epik. Kami menggunakan bahasa Sanskrit dan Mer, kata seorang pendeta. Setiap ukiran ini adalah bukti kemahiran seni bina dan persuratan masyarakat kami. Seterusnya, Dharma singgah di Kerajaan Kedah Tua. Di Lembah Bujang, beliau melihat tinggalan kandi-kandi Hindu dan Buddha. Lihatlah seni bina kandi ini, kata seorang pedagang tempatan. Ia mendapat pengaruh dari Kerajaan Chola di India, menunjukkan hubungan perdagangan kita yang erat sejak abad ke-5 lagi. Dalam perjalanannya, Dharma turut melawat Kerajaan Funan. Walaupun kerajaannya telah lama berlalu, Dharma menemui catatan tentangnya. Seorang sejarawan tempatan menceritakan, Funan adalah antara yang terawal. Mereka menggunakan bahasa Sanskrit dan membina kapal-kapal besar seawal abad kedua. Kandi Goketi di Ochio adalah bukti kewujudan mereka. Setelah mengembara ke serata tempat, Dharma mula memahami struktur sosial yang menjadi tulang belakang setiap kerajaan. Beliau melihat perbezaan yang jelas antara golongan pemerintah, yang terdiri daripada raja dan bangsawan, dengan golongan diperintah, iaitu rakyat merdeka dan hamba. Golongan pemerintah berperanan mentadbir dan melindungi, manakala golongan diperintah menunjukkan taat setia dan menjadi penggerak ekonomi melalui pertanian, perdagangan dan pertukangan. Struktur yang teratur inilah yang membawa kepada kestabilan dan kemakmuran setiap kerajaan, fikir Dharma. Dharma akhirnya kembali ke Majapahit, membawa pulang khazanah ilmu yang tidak ternilai. Beliau kini faham bahawa walaupun setiap kerajaan di alam Melayu mempunyai bahasa, tulisan dan seni bina yang tersendiri, mereka semua berkongsi jalinan sosio-budaya yang kaya dan saling berhubung, membentuk sebuah peradaban yang agung.